Selamat sejahtera kepada pensyarah kami iaitu Sir Ibrahim Majdi. Kumpulan kami telah pilih kaum etnik Malayalam dan perayaan yang kami telah pilih adalah Onam. Onam ialah perayaan Hindu yang disambut oleh penduduk Kerala. Onam ialah perayaan Malayali yang disambut oleh masyarakat asli Malayali. Ia terutamanya merayakan penuaian baru tahun tersebut. Ia juga memperingati lawatan Raja Legenda Mahabali. Perayaan Onam berlangsung selama 10 hari dan hari terakhir dipanggil Tiruonam. Onam disambut setiap tahun untuk mengalu-alukan ketibaan Raja tercinta di Kerala pada hari Tiruonam. Pada waktu pagi, orang ramai akan bangun dan akan melihat cermin dengan mata tertutup. Ini kerana dipercayai melihat cermin membawa rahmat dan kebahagiaan kepada mereka. Selepas itu, orang ramai mempunyai amalan membasuh muka mereka dengan air kelapa dan kemudian barulah mereka mandi. Amalan kedua perayaan Onam, keluarga berkumpul di tempat beribadah dan dihadiahkan pakaian dan aksesori baru oleh ketua keluarga atau orang tua keluarga. Selepas memakai pakaian baru, semua mesti berkumpul untuk bersembahyang dengan menawarkan makanan dan bunga seperti kani kona. Selepas sembahyang, ahli keluarga boleh menyuap dan mengagihkan manisan untuk menjadikan suasana yang manis dan ceria. Agenda seterusnya iaitu Pukolam. Pukolam ialah manik bunga dan hiasan bunga. Ia terdiri daripada 10 cincin yang melambangkan upacara 10 hari yang dilakukan semasa Onam. Selepas lampu menyala pada Pukolam, agenda seterusnya iaitu makanan. Makanan dalam bahasa Malayalam dipanggil Onam Satya. Onam Satya ialah jamuan berwarna-warni dihidangkan di atas daun pisang yang menampilkan lebih 25 hidangan. Selepas selesai makan dengan gembira bersama keluarga, mereka boleh main mercun atau bunga api untuk menceriakan lagi suasana perayaan. Agenda terakhir dipanggil Kai Koti Kali iaitu persembahan tarian dilakukan oleh seisi keluarga bersama-sama. Di Malaysia, semua jantina boleh menari Kai Koti Kali. Terdapat beberapa tarian tradisional yang dipersembahkan di Kerala iaitu Kathakali, Kumuti Kali, Puli Kali, Kadua Kali dan Tumbi Tular. Semuanya di Malaysia, tradisi yang kita tidak mengikutinya iaitu perlumbaan bot ular yang dipanggil sebagai snake boat race atau dalam bahasa Malayalam iaitu Wallam Kali. Perlumbaan bot ular ini akan diadakan di Kuil Aranmula Parthasarathy. Perlumbaan bot sepanjang air 100 meter dan dikayu oleh orang ramai. Tripunatra ialah perayaan yang dinampilkan perarakan gajah dengan banyak muzik dan drama serta keseronokan.